Buat kecil-kecilan juga dekat rumah. Dekat rumah kita buat macam ada perniagaan lah dekat rumah sendiri kan. Kadang malam tak tentu masa orang datang. Yelah kita customer datang mesti kita layan kan. Tapi kita sendiri jadi macam tak ada rehat. Tengah tidur kita belum bangun pun kadang orang dah datang tau. Saya kurang modal lah. Nak buka kedai mesti kena banyak modal. Memang barang kita laku tapi modal tu tinggi kan. So saya kata saya sahut cabaran kawan-kawan. Buka kedai. Daripada situlah mulanya kedai ni dengan modal RM70. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Itulah peribahasa yang sesuai dengan seorang pemilik kedai keropok lekor yang bermula hanya dengan modal sebanyak RM70 kini memiliki keluang keropok lekor di Keluang Johor sejak tahun 2008. Nur Madia Anas mula berniaga di pasar malam sebelum tahun 2008 lagi, di mana beliau akan menjual keropok lekor goreng yang diimport daripada Mersing, kilang yang dimiliki oleh ahli keluarganya. Katanya pada masa itu beliau tidak memiliki modal yang tinggi untuk membuka sebuah kedai, tetapi dengan hasil dedikasi dan gigih menjual keropok lekor goreng di pasar malam, kini beliau selesa memiliki sebuah kedai dan membekal keropok yang berasal daripada Terengganu. Jadi kadang-kadang stok tu macam terhad. So saya mula. Saya tambah lagi produk saya sebab ada yang bertanya, keropok Terengganu ada tak? Kan? Okay. Saya pun daripada situ, kita kena adakan benda yang customer tanya. Kalau customer masuk, tanya ni tak ada. Tanya ni tak ada kan? Jadi kita rasa macam ralat lah. Kesian kan dia orang. Daripada situlah saya try jual keropok Terengganu. Mula-mula sikit-sikit je tau. Sekarang dah sampai, yelah kalau sekali hantar keropok Terengganu, saya kena ada modal dalam RM20,000. Madia juga berkata, kini mereka turut menjual produk-produk tempatan milik penjual kecil seperti budu, aiskrim, jus dan lain-lain dilakukan oleh suri rumah, golongan B40 serta individu-individu yang baru masuk dalam industri perniagaan. Daripada mula saya berniaga, saya hanya ada keropok lekor saja. Keropok lekor tu sebab saya menggoreng di pasar malam, so saya memang ada keropok saja, tak ada yang lain. Lepas itu bila saya tengok kedai ni ruang dia besar, saya cakap dengan anak-anak, kita ada potensi, kita masukkan keropok kering dan sos dia apa semua yang mana berkenaan dengan ikan. Maknanya macam keropok ikan, apa semua kerepek ada yang ikan juga kan, produk berasaskan ikan. Ada budu, sos keropok, serondeng daging dan serondeng ayam, serondeng ikan pun ada dan termasuklah juga pelbagai-bagai kerepek. Yang paling special kat kedai ni adalah otak-otak. Otak-otak daripada ikan tu. Daripada ikan dan juga pepes ayam. Lepas tu daripada keropok sampai keropok kering apa semua, saya terfikir pula sebab ruang ni kosong. Kosong tak kosong lah tapi produk yang sama. Saya ada rak banyak produk yang sama, keropok semua kan. Saya cakap dengan anak, tak boleh ni. Kita masuk freezer. Kita masukkan produk Muslim yang maksudnya bukan kilang lah, homemade. Contoh macam kuih-kuih tu yang saya ada. Ada ketupat palas, ada pulut panggang, ada karipat berbagai-bagai jenis inti. Karipat biasa dan karipat pusa. Itulah daripada situlah diorang pun fikir, diorang cakap, dia kata boleh tak hantar. Saya memang galakkan. Saya cakap kalau awak ada produk apa-apa, awak masuk hantarlah kedai saya. Sebab dia kata kalau saya nak hantar kedai yang besar-besar pun diorang tak ambil, kata dia. Mengalu-alukan. Daripada situlah semua ni datang. Ni bukan daripada kilang besar-besar tau. Banyaknya jiran-jiran saya yang diorang suri rumah, tak ada kerja tapi diorang ada potensi nak buat makanan. Ada kuih koci, lepat ubi, lepat pisang kan. Semua ada. Ada roti canai, roti bom, popiang otak-otak. Banyaklah, banyak. Warga emas itu berkata ingin memberi peluang kepada peniaga-peniaga yang baharu dan masih susah untuk menjana pendapatan disebabkan beliau sendiri pernah harungi situasi yang sama pada suatu masa dahulu. Tambahnya, kini kedai itu dikendalikan oleh anak-anaknya dan berasa bangga kerana dapat mewarisi perniagaan itu.
Madya turut menasihati generasi muda yang ingin memulakan satu-satu perniagaan untuk tidak minta untung terdahulu malah menyimpan. Mula dengan modal yang sedia ada kerana katanya orang zaman sekarang minta untung dahulu. Kemudian mereka akan susah untuk bayar balik, apatah lagi dalam bidang yang mempunyai gelombang tidak tentu. Saya itu sajalah. Kalau kita nak suruh orang ikut cara kita mungkin tak boleh. So kita cuma bagi tahu tips kita untuk kita boleh berjaya. Yang pertama sekali, elakkan hutang. Walaupun hutang tu dengan kerajaan, tapi hutang tetap kita bayar, betul tak? Ataupun kalau you dapat modal, pastikan you gunakan modal tu untuk apa yang you nak buat. Okey, sekarang you nak buat apa? Makanan ataupun penghantaran online. So gunakan memang betul-betul modal yang you dapat tu, gunakan betul-betul untuk perniagaan. Ada setengah. Sekarang sebab ada AIM, saya pun terlibat. Saya ada ambil juga AIM kan, banyak juga membantulah. Tapi saya gunakan, walaupun saya kata siapa yang tak nak duit, betul tak? Tapi buat masa ni alhamdulillah modal saya dah ada. Walaupun duit tu, saya cakap itu peluang daripada kerajaan kan. So saya ambil. Kalau tak nak guna, kita simpan. Bila kita tengok kurang modal, kita dah ada spare, betul tak? Saya cuma galakkan beritahu orang yang zaman sekarang lah, siapa yang nak berniaga, gunakan modal tu dengan orang kata berhemah, pandai. Pandai rolling modal. Orang ramai yang singgah ke Kluang Johor dijemput, membeli dan merasa keunikan serta keaslian Kluang Keropok Lekor yang beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi sehingga 6.30 petang kecuali hari Jumaat. Dreaming of a getaway? Make it real with MH Holidays. Every booking gives you up to 30% savings, extra baggage allowance, free date change, and more. Experience your holiday your way with MH Holidays. Jika anda menghadapi komplikasi penyakit seperti kebas tangan dan kaki, sesak nafas, cepat letih atau mata kabur, mungkin pengaliran darah anda tidak lancar, jangan risau, Tasli sedia membantu anda. Tasli Dungeon Plus membantu mengatasi komplikasi dan melancarkan pengedaran darah dengan lancar. Tasli Dungeon Plus dihasilkan secara moden dan berkualiti tinggi. Tasli sudah 20 tahun di Malaysia, masih ramai yang amalkan Tasli Dungeon Plus setiap hari. Tasli, teman kesihatan anda.